Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua followers page Tanya Dr. Syed. Saya Dr. Syed Ayub bin Syed Mustafa. Hari ini saya akan ceritakan ataupun saya nak ajak anda untuk bersama-sama kita buat IF challenge. Macam mana nak bakar lemak 10 kilogram dalam masa 30 hari. Okey. Right. Kenapa saya berani nak kata macam tu? Sebab saya dah cuba. Okey, dan dalam 30 hari saya telah berjaya menurunkan berat badan saya sebanyak 11 kilogram. Okey. Right. So saya nak kongsikan formula ini dan saya harap kita sama-sama boleh buat kan? Sebab penting kita pun faham ini masalah sejagat. Selepas hari raya ni semuanya yang macam ditiup-tiup kan. So saya harap kepada anda yang dah join page Tanya Dr. Syed ni, okay, sebelum ni saya dah keluarkan saya kira 3 video. Video pertama macam mana nak makan nasi tapi kekal kurus kan. Video kedua tu makan tapi kekal kurus part 1. Dan video ketiga makan tapi kekal kurus part 3. So hari ni saya akan ringkaskan step by step ringkasan bagaimana sebenarnya anda boleh aplikasikan apa yang saya dah cakap tadi, combine dengan step yang saya akan sebutkan pada hari ini, insya-Allah. Okay, right. So first kali kita tengok, kalau boleh lah tolong tengok balik video-video yang saya dah keluarkan sebelum ini. Okey. Nombor 2, saya akan ceritakan step by step pada hari ini mengikut fasa-fasa yang dia ada 3 fasa lah. Okey. Fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Okey. Right. So, fasa pertama ni lebih kepada introduction lah. Nak bagi badan anda tak terkejut ni nak kurus ni kan. Nak bagi tak terkejut. So, bagi saya fasa pertama ni lebih kepada nak setting. Nak setting anda punya badan ni supaya dia tak makan kerap sangat. Okay, bagaimana? Okay, right. Dalam fasa pertama, langkah pertama dalam fasa pertama ialah setting timing makanan. Ini penting. Right. Sebenarnya sebab apa yang saya katakan penting, sebab kita nak kurus kan. So kalau nak kurus kenalah bakar lemak. So kita kena pastikan hormon yang memegang lemak kita erat-erat tu tak ada. Sebab dalam badan kita ni sebenarnya ada sejenis bahan kimia. Okey, bahan kimianya nama hormon. Hormon ni nama insulin. Insulin ni kita tahu dia bukan saja menyerap gula daripada darah masuk ke dalam sel, tetapi tugas sampingan dia ialah untuk menyimpan lemak. Menyimpan lemak. So, kalau selagi ada insulin di dalam darah anda, dia tak akan bagi bakar lemak sebab tugas dia nak simpan lemak. Kan? So, sekarang fasa yang pertama ialah supaya nak adjust, nak regulate balik badan anda ikut timing makanan tertentu supaya hormon insulin itu pada kadar yang minima. Supaya apa yang anda buat, dia akan bakar lemak. So, apa yang saya rasa mudah fasa pertama ni sebab dia cuma melibatkan setting makan satu hari 3 kali. Semua orang pun boleh buat kan. Cuma saya perkenalkan fasa pertama ni kepada mereka-mereka yang dah biasa makan sampai 5 kali sehari. Lepas sarapan pagi pukul 8 kan, pukul 11 dia minum pagi, kemudian pukul 1 dia makan tengah hari, kemudian pukul 4 dia minum petang, kemudian pukul 8 dia makan malam. Ada juga yang 6 kali, pukul 10 dia makan lewat malam kan. Yang lagi masalah pukul 2 pagi dia makan lagi. So ini kita kena setting balik. Sebab selagi anda makan dan tak berhenti makan, masalahnya hormon insulin ni akan sentiasa berada dalam darah. So anda nak bakar lemak macam mana? Sebab hormon insulin ni dia pegang erat lemak anda betul-betul. So memang mustahil dia boleh berlaku kan. Okay, right. So first kali saya nak ajak anda setting timing makan. Macam mana? 3 kali sehari. Takkan tak boleh kot. Maksudnya sarapan, kemudian lunch,
kemudian makan malam. Okey. Mudah sangat-sangat tu saya rasa. Kan, kalau orang yang nak orang kata berjiwa besar, nak kuruskan badan kan. Cuma tukarkan daripada 5 kali ke berapa kali yang anda makan tu kepada 3 kali sehari. Ini anda buat minggu yang pertama. Maksudnya anda cuma makan sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Itu saja yang saya minta. Okey. Dan apa yang saya nak katakan, manusia kita ni, sistem badan kita bukan untuk sentiasa mengunyah. Okey, berbeza dengan sebab kita ni golongan mamalia kan. Okey, right? Siapa yang belajar biologi tu tahulah mamalia. Kita berbeza dengan haiwan yang meragut. Maksudnya macam haiwan yang meragut, rumput, kambing ke lembu ke, dia memang akan ragut, dia tak berhenti-henti. Kita jenis makan berhenti, makan berhenti. Cuma ada juga kita yang makan kudap, makan kudap. Ini yang salah tu. So ini yang kita kena adjust. Maksudnya langkah kedua dalam fasa pertama ni, makan 3 kali sehari dan jangan sesekali kudap. Boleh? Okay. So anda makan pagi, lepas tu jangan makan dah sampai makan tengah hari, jangan makan dah sampai makan malam. Jangan makan dah. Itu kalau boleh buat, anda berjaya. Itu baru fasa pertama. Okay, right. So, langkah ketiga ialah kita kena, takkan timing makannya kot. Kena anda makan jenis 2 pinggan nasi, tak jadi juga. So, dia kena ada kuantiti makanan yang betul. Kalau siapa yang dah biasa dengar ceramah saya selalu saya katakan, badan manusia ni kita tak perlu banyak sangat makan, dah cukup dah tenaga ni. Yang cuma kita perlu kuantiti makanan yang betul ialah segenggam karbohidrat, segenggam protein dan 2 tapak tangan sayur. Panjang sikit sayur tu sebab sayur ni yang selalunya tak ada kan. Right. So kalau anda boleh buat setting makan 3 kali sehari, pagi, tengah hari, malam. Okey. Seelok-eloknya waktu pagi sarapan tu biar ringan. Okey, ringan. Maksudnya mungkin yang paling elok lah ya, protein dan juga fibers. Contoh anda nak makan apa? 2 biji telur. Telur is good. Okey. 2 biji telur sepuluh masak ke, telur masak ke, kemudian dengan sayur. Apa-apa sayur lah fiber salad. Okey, right. So, lunch anda makan nasi. Okey, nasi. Tapi ingat balik, nasi jenis apa yang saya katakan, nasi yang boleh kuruskan badan, yang tak boleh kuruskan, yang boleh gemuk, tak boleh gemuk tu kan. Okey, makan nasi tapi segenggam. Dan makan segenggam protein dan 2 tapak tangan sayur. Sama juga nanti dinner, okey, anda makan segenggam karbohidrat, segenggam protein dan 2 tapak tangan sayur. Mudah kan? Okey, right. Cuma kalau yang dah biasa makan laju tu, inilah masa untuk anda kawal speed mengunyah anda. Kena relax, makan kita ni dia kena relax. Slow, kita kena kunyah slow and steady. Jangan tak sempat makanan dalam tu dah ready dah kat sini, kan? Jangan. Okey, sebab itu kita saya dah jelaskan sebelum ni dalam video dah ada kajian yang menunjukkan bahawa mereka yang makan laju ni memang mudah gemuk, 2 kali ganda lebih mudah gemuk. Okey? Tak nak gemuk kan? Jangan makan laju. Okey. Right. Dan dalam fasa ini juga apa yang saya nak cakapkan, air kena cukup. Sebab setengah orang kata gemuk air. Tak ada gemuk air dia. Badan kita memerlukan air untuk membakar lemak. Anda tak ada air nak bakar lemak macam mana? Kan? So air kena cukup. Macam mana nak cukup? Saya dah bagi formula sebelum ni. Ya, berat badan dalam kilogram bahagi dengan 30 lebih kurang lah. Dan kalau anda senaman, setiap kali senaman 30 minit kena tambah 350 ml tambahan air. Contoh berat badan anda 60 kilo, kan? Kalau bagi 30 maksudnya anda perlu minum 2 liter air. Tapi kalau anda buat senaman 30 minit ataupun 1 jam, kalau 30 minit kena campur lagi 350. Dan kalau 1 jam campur lagi 350. Maksudnya total untuk 60 kilogram yang bersenam 1 jam, okey, keperluan air minima ialah 2 liter campur 350 campur 350. Maksudnya 2.7 liter sehari
wajib. Tapi lebih elok kalau dalam fasa nak menguruskan badan ni, okay, minum lebih air. Dan saya cakap kan, kalau nak tahu, sebelum ni dalam video yang selepas saya dah cakap kan, kalau nak kuruskan badan, penting timing minum air sejuk. Air daripada ais, okay? Ais ke apa ketika lah, 30 minit sebelum makan. Ini pun boleh membantu untuk mengurangkan kalori yang masuk. Okay, right. So air. So maksudnya tadi setting timing, jumlah makanan, air, dan jangan kudap. Boleh? Jangan kudap. So tapuai-tapuai yang atas meja dalam ke office tu kan, yang kacang-kacang ke biskut raya ke apa benda tu, tolak ke tepi, minta tolong. Itu adalah syarat utama kalau nak kurus. Jangan kudap. Okay, kudap ni bahasa lain snack lah, snacking. Okay, don't snack. Makan bila time makan aja. Lepas tu stop. Okay, right. Kita balik kepada air. Boleh ke? Setengah orang tanya, minum air jus buah ke, air yang ada gula ke? Tak boleh. Nak kurus kenalah ada disiplin sikit. Tak tolong. Kan? Anda boleh dibenarkan minum air kosong semata-mata. Okay? Ataupun air teh, air kopi yang kosong. Dan sebenarnya teh anda boleh minum, kalau nak lebih elok kan, teh tu ialah teh hijau. Sebab apa? Teh hijau ni ada bahan phytonutrisi dalamnya, namanya epigallocatechin gallate, yang juga boleh membantu kesan slimming. Cuma bila minum teh, kopi, jangan apa? Jangan tambah gula. Dan kalau nak letak creamer sikit, bukan creamer lah, susu segar tu, letak sikit tu tak apalah. Kalau nak rasa, setengah orang mungkin dia tak biasa rasa kelat macam tu. Saya sendiri, okay, saya dah cuba antara minuman yang saya rasa paling sesuai untuk membakar lemak, okay, waktu anda makan lah. Waktu makan, waktu samping-sampingan tu ikutlah minum teh ke kopi kan. Tapi waktu makan tu, saya dah cuba. Yang paling berkesan waktu makan ialah jus limau, bukan oren, jus limau nipis tu. Kan kita boleh order mawar jus limau nipis, letak ais sikit, best. Tapi masalahnya, okay, dekat kedai diorang campur gula, tak boleh. Dan jus limau, kadang-kadang kita faham kan, jus limau ni dia masam, mana sedap sangat. Kalau yang anda boleh tahan masam, okey, mengapa tidak? Boleh teruskan, tak ada masalah. Tapi kalau yang rasa nak manis juga, saya bagi sedikit kelonggaran sini. Anda boleh guna pemanis semula jadi. Saya juga gunakan pemanis semula jadi. Saya buatkan jus limau tadi, blend, okey, letak ais. Saya gunakan jus pemanis semula jadi yang saya utamakan juga yang mengandungi kromium dan juga vitamin B7. Okey, kenapa? Kerana kromium campur vitamin B7 ini daripada kajian sains telah ditunjukkan bahawa dia akan menyebabkan insulin dalam badan kita semakin peka. So, kalau insulin ni semakin peka, dia apabila dia berfungsi, memang dia tidak akan menyebabkan masalah, terutamanya masalah keradangan ataupun masalah terlebih menghasilkan insulin, ataupun masalah diabetes, ataupun masalah mengawal paras gula dalam darah. Okay, right. So, apa yang saya katakan tadi, kromium dan juga biotin ataupun vitamin B7. Tapi mana nak dapat kan? Campur dengan pemanis. Sebab tu saya fikir-fikir, ni saya nak suruh orang gunakan kromium, nak gunakan biotin dengan pemanis semula jadi, antaranya seperti stevia. Sebab stevia ni dia sihat, insyaAllah, dia tak ada kesan sampingan. So ini saya gunakan, mudah saja. Right. Penitik-penitik ni kan, ubat titik ni. Ini brand dia Stevex nama dia. Okay, Stevex. Ini saya kena syorkan sebab saya tak nampak benda ni ada kat pasaran, kecuali brand daripada SKB ni saja. Okay, right. So ini yang saya gunakan. Saya titikkan satu titik bersama air limau nipis yang tak ada gula tadi.
Okay. So air limau nipis ini sebenarnya membantu untuk menurunkan lagi glycemic index makanan yang saya makan. Maksudnya walaupun saya makan nasi biasa, tetapi kadar serapan nasi itu berlaku perlahan-lahan disebabkan oleh pengambilan air sewaktu makan tadi. Okay, right. So anda faham? Okay, di situ saya jelaskan bahawa pengambilan air itu penting. Anda boleh minum air kosong, anda boleh minum teh, kopi tanpa gula. Okey, ataupun nak guna formula yang saya cakap tadi pun boleh. Kalau ataupun setengah orang mungkin dia suka gunakan air yang dicampur dengan lemon ataupun keratan timun pun boleh juga. Okey, so ini boleh dijadikan amalan supaya setiap hari anda harus makan air dengan mencukupi. Itu sangat-sangat penting. Dan langkah ketiga, ini payah sikit. Anda mula harus faham bahawa obesity ini berkait rapat dengan keradangan kronik. Okey, right. So apa yang saya nak sampaikan di sini, bahawa ada setengah-setengah jenis makanan yang memang menyumbang ke arah keradangan kronik ini. So anda harus bijak memilih makanan yang tidak menyumbangkan ke atas kepada keradangan tadi. Okey, saya akan bagi contoh. Kalau badan anda sentiasa berada dalam keradangan kronik, ini juga akan menyebabkan insulin dalam badan anda ini tidak sensitif. Bila insulin tak sensitif, pankreas ataupun organ yang menghasilkan insulin tu akan menghasilkan insulin, menyebabkan tahap insulin dalam darah anda tu tinggi. So ini yang kacau, sebab bila insulin ni banyak sangat dalam badan, memang dia akan pegang erat-erat lemak anda, memang dia tak bagi bakar dia. So itunya orang kata, dia buatlah macam mana pun dia tak boleh nak kurus. Okay? So itu langkah yang anda harus buat, iaitu mengurangkan keradangan kronik. Apa makanan-makanan yang menyebabkan keradangan kronik? Okay, nombor 1, the one and most famous, the one and only, orang kata gula putih tu. Okey, gula putih ni kena jentik dia jauh-jauh daripada hidup anda. Okey, right. Second, semua yang mengandungi high fructose corn syrup. Nah, ini kadang-kadang susah kalau kita makan kat luar kan, sebab memang mereka gunakan high fructose corn syrup ini dalam pembikinan ataupun manufacturing lah. Terutamanya seperti pastry, jenis roti, jenis pizza, jenis apa benda yang ada kat luar sana tu, selalunya dia akan gunakan high fructose corn syrup. Dan makanan yang juga menyebabkan keradangan ialah fast food. Fast food ni ialah burger ke, anda nak cepat makan benda-benda yang fast food lah, makanan segera kan. Anda pun tahulah, okay, definisikan sendiri fast food. Dan seterusnya, makanan yang terproses. Makanan terproses juga menyumbangkan ke arah keradangan. Apa dia makanan terproses ini? Panjang ceritanya, tapi saya boleh rumuskan ataupun saya boleh ambil yang paling utama. Makanan terproses ni ialah benda-benda yang ada tepung. Allah, memang ramai akan cakap masak, sebab kebanyakan makanan dekat luar sana memang ada tepung kan. So macam mana kita nak kurus? So kita haruslah ikut tata caranya. Okay, seleloknya elakkan makanan yang bertepung. Okey, dan satu lagi ialah kaedah masak tu pun penting, sebab kalau anda goreng ataupun barbecue ataupun anda bakar makanan, terutamanya protein lah kan. Okey, ini juga akan menghasilkan badan-badan yang menyumbang bahan-bahan AGE. Ingat yang saya katakan sebelum ni, iaitu Advanced Glycation End Product. Okey, AGE yang bila masuk dalam badan dia akan menyumbang ke arah keradangan kronik. So ini pun harus ditolak ke tepi. Dan apa yang anda harus lebihkan ialah benda-benda yang berasaskan omega 3. Sebab omega 3 ataupun asid docosahexaenoic acid, docosahexaenoic acid ini, okay, dia bersifat dia bersifat anti-inflammatory, maksudnya anti keradangan. Okay, berbanding dengan omega 6. So lebihkan makan ikan. Kalau siapa yang tak makan ikan tu, pastikan anda harus makan ikan 2 hingga 3 kali seminggu kalau nak kurus. Okey, right. So itu langkah yang dalam fasa pertama. Yang bagi saya fasa pertama tu relax sikit lah, kan? Relax sikit. Okey, right. Ingat fasa yang pertama, 5 perkara yang saya katakan tadi. Mula-mula setting timing makan. Anda cuma dibenarkan breakfast, lunch, dinner. Okey, right. Nombor 2, jumlah makanan. Ingat, segenggam nasi, segenggam karbohidrat lah.
dan segenggam protein 2 tapak tangan sayur. Sayur ni penting tau, jangan miss. Okey. Kemudian air tu penting. Elakkan daripada air manis, air kosong, teh, kopi tanpa gula dibenarkan. Dan seterusnya jangan kudap, penting. Dan keempat, elakkan makanan yang menyumbang ke arah keradangan kronik yang saya cakap tadi, gula, high fructose corn syrup, makanan segera ataupun fast food, okay, makanan terproses utamanya yang terdiri daripada tepung, okay, makanan yang bergoreng, makanan yang barbecue, yang panggang, yang bakar, okay, makanan apa yang paling elok? Tengok balik video sebelum ni saya dah cakap makanan yang dimasak dengan api perlahan, terutamanya makanan yang berkuah. Okay, right? Dan lebihkan makan ikan. Okay, right, sebagai sumber protein anda. So ini fasa pertama, anda buat 1 minggu. Saya rasa 1 minggu ni paling mudah. Mungkin dalam 1 minggu tu badan anda baru nak adjust kepada sebelum masuk kepada fasa kedua. Okay, right. Fasa kedua barulah saya memperkenalkan IF ataupun intermittent fasting. Yang fasa pertama tu baru nak intro, belum masuk intermittent fasting lagi. So intermittent fasting ni sebenarnya dia dengar macam mana saya kata, ayat puasa ni kadang-kadang orang takut tau. Tapi sebenarnya dia boleh makan, tapi makan dalam julat masa tertentu. Maksudnya yang selalu orang gunakan ialah 16/8. Maksudnya 16 jam sehari anda boleh makan, 8 jam sehari sorry balik. 16 jam sehari anda tak boleh makan, 8 jam sehari anda boleh makan. Waktu terpulang, kan? Okey, maksudnya contoh, anda mula makan pukul 10 pagi. Contoh, 10 pagi anda mula makan. Okey, anda harus berhenti, maksudnya 10 campur 8 jam tu berapa? Pukul 6 petang. Mudah kan? 6 petang dah, itu is your last dinner ataupun last meal. Okey, faham tak? Kalau anda start pukul 11, anda perlu berhenti pukul apa? Pukul 7. Kalau anda start pukul 8, lagi cepatlah kena berhenti. 8, last meal pukul 4 petang. Kalau anda start pukul 12 tengah hari, last meal pukul 8 malam. Okey, anda start pukul 1 tengah hari, last meal pukul 9 malam. Cuma okey, langkah dia first ialah anda dah tahu waktu yang anda boleh makan tu cuma 8 jam sehari saja kan? Okey, right? Cuma last meal itu harus berada 3 jam sebelum waktu tidur. Maksudnya kalau last meal anda pukul 8 malam, anda cuma boleh tidur pukul 11. Sebab tu saya suka nasihatkan, janganlah makan lewat sangat. Anda makan contohnya pukul berapa? Pukul 6 petang kan? Kita makan sebelum maghrib. Makan pukul 6, insyaAllah pukul 9, pukul 10 tu dah boleh tidur. Okay? Esok bangun pagi kan? Right. Kalau tidak, kalau makan lewat, contoh anda makan pukul 9, pukul 12 baru nak tidur, leceh lah kan? So apa yang perlu buat ialah ingat, okay? Last meal harus 3 jam sebelum tidur. Dan sebabnya pun tak salah saya dah sebutkan dalam video-video sebelum ini. Sebab kalau anda makan terlalu dekat dengan tidur, tenaga yang masuk dalam sel-sel badan anda itu akan menyumbat mitokondria anda. Mitokondria ni adalah bateri dalam sel, menyebabkan dia tak boleh nak discharge tenaga tu. Sebab yelah, anda tidur bukan pakai sangat tenaga kan. Okay, bila dia tak boleh discharge, dia akan jadi mitochondrial dysfunction. Okay, maksudnya dia dah jadi jam. Macamlah anda, contohlah anda ambil bateri kan, anda charge lama-lama tak cabut daripada plug. Kalau tak pakai kapasitor tu, last lama-lama bateri tu cepat rosak. Macam tu lah. Dalam masalah dalam badan kita pun ada bateri juga. So kalau kita asyik charge saja, lama-lama dia cepat rosak. So bila dia rosak, apa yang berlaku? Dia jadi keradangan pula kan. Badan anda tak bertenaga, keradangan kronik, radikal bebas menyebabkan penyakit kemerosotan diri, degeneratif dan banyak. Termasuklah menyebabkan insulin anda meningkat, insulin tak sensitif. Dan insulin ni bila meningkat dan tak sensitif, tanda first kali perut buncit, badan semakin susah nak kurus, badan semakin gemuk. Okay, so jangan makan 3 jam, jangan tidur 3 jam selepas makan. Itu sangat-sangat penting. Kan? Dapat? Okay, kalau dapat, fasa kedua ini saya akan introduce kepada satu fasa yang mana kita nak cuba kurangkan
kurangkan jumlah timing makanan. Kalau tadi fasa pertama dan seminggu yang pertama saya katakan 3 kali kan. So fasa kedua ni anda harus buat 2 kali. Maksudnya contohnya saya lebih prefer makan lebih kurang pukul 12 macam tu kan. 12 ini dah kira breakfast lah. Breakfast campur lunch, dipanggil apa? Brunch kan. Brunch, anda makan brunch yang heavy sikit, and then campur 8 jam. Tapi selalu saya tak makan sampai 8 jam. Saya makan last pukul 6, pukul 6.30 macam tu. So campur 6 jam. Okay, then that's very good. So malam anda makan dinner. Okay, tapi pastikan dia ada jarak. Jangan kudap, penting kan. So makan 2 kali saja sehari. Makan 2 kali sehari. 1 brunch dan 1 dinner. Antaranya no. Okay, no kudap. Boleh? Right. Saya rasa boleh. Sebab saya buat challenge ni 30 hari je. Cubalah ikut. Sebab saya dah tengok benda ni berjaya pada diri saya sendiri. Okay, insyaAllah dia boleh berlaku pada diri anda. Nak yang muda-muda tu kan. Saya sendiri nak cakap lah, saya sendiri umur 54 tahun. Okay, kalau orang umur 54 tahun boleh buat, takkan anda yang umur kan? Takkan anda yang umur 24 ke 34 tu muda lagi. Masa tu badan anda bakal lemak kan. So kalau saya boleh buat, insyaAllah anda pun boleh buat, saya yakin. Okay, right. So anda dah belajar untuk skip breakfast, makan brunch. Bila dah makan brunch, makan dinner, elakkan kudap. Satu lagi perkara yang saya nak anda buat ialah senaman. Senaman ni macam mana pun wajib. Tak ada orang kata kaedah shortcutnya. Panjang cerita senaman ni. Mungkin satu hari nanti saya akan ceritakan bagaimana kaedah senaman yang terbaik. Okay, itu nanti. Okay, tapi apa yang saya nak cakapkan, saya juga combine senaman. Kombinasi senaman ini sangat-sangat penting. Dan senaman ni dia ada dua jenis. Saya dah selalu cakap, kalau nak badan sihat kan, nak badan sihat dalam seminggu nak kena buat apa? Dia kena berjalan kaki 150 minit dalam seminggu. Maksudnya kalau kita bagikan kepada 5 hari, 30 minit ya, 30 minit sehari, buat 5 hari berturut-turut dalam seminggu, 2 hari off. Kan? Boleh buat tak? Senang aja. Lepas subuh anda jalan pusing rumah sekejap, ataupun kalau yang pergi masjid jalan kaki, balik masjid jalan kaki. Yang masjid dekat lah, kalau masjid 2-3 kilo mampu juga kan. Okay, right. So 30 minit sehari berjalan kaki. Okay, berjalan kaki macam mana? Boleh berlenggang ke? Berjalan tu biar cepat sangat, tapi jangan sampai berjalan yang mencungap. Sebab kita nak fasa ini sebenarnya adalah fasa membakar lemak. Fasa membakar lemak. Selagi anda tidak mencungap, anda akan gunakan keupayaan badan untuk membakar lemak. Okay, right. So, faham guys tu? Jalan kaki 30 minit sehari. Bila nak buat? Paling best kalau anda nak bakar lemak ialah senaman di waktu perut kosong. Maksudnya anda buat senaman ini sebelum brunch tadi. Sebelum contohnya anda start makan pada pagi tu pukul 11, anda senaman pukul 10. Ataupun tak kira nak pagi-pagi lagi pun tak apa. Sebab waktu itu badan anda, gula dalam badan anda tu pun dah memang kosong, dah tak ada. So kalau anda buat senaman waktu tu, memang badan anda nak tak nak, dia terpaksa nak bakar lemak. Wow, bakar lemak tu kan, habis lemak anda cair. Itulah yang anda nak kan. Okay, right. So kalau faham macam tu, saya kombinasikan juga senaman menguatkan otot. Ni minta maaf saya kena cakap, sebab orang tak suka senaman ni. Cakap senaman je orang semua boring, betul tak? Tapi itulah hakikatnya. Anda nak kurus memanglah kena senaman. Okay, senaman jalan kaki tu mungkin boleh buat. Tapi satu lagi yang saya nak syorkan ialah senaman menguatkan otot. Menguatkan otot. Ini sangat-sangat penting. Anda nak senaman menguatkan otot ini, okay, dia boleh buat sama dengan angkat besi, okay, ataupun calisthenics. Calisthenics tahu yang squat tu, yang lunges tu, yang jumping jack, apa semua tu kan, push up kan, apa nama tu, push up lah tu lah, ni pull up kan, semua tu termasuk dalam golongan senaman penguatan otot.
kenapa senaman penguatan otot ni penting? Tadi dah cakap jalan kaki, cukup tak? Cukup. Okey, beza dia senaman yang aerobik ataupun jalan kaki ni, dia cuma bakar lemak waktu anda bersenam aja. Faham? Tetapi senaman untuk yang melibatkan penguatan otot, senaman ini sebenarnya dia akan kekal membakar lemak bukan waktu senaman saja, tetapi di antara 24 jam hingga 48 jam selepas anda bersenam. Itu yang kita nak. Maksudnya, walaupun anda dah tidur, waktu tu badan anda masih bakar lemak lagi. Sebab tu penting. Kalau lelaki ataupun perempuan, pergi gym. Kan gym tu macam-macam besi dia ada kan. Bukan angkat aja, dia ada yang tolak sana tolak sini, tarik sana tarik sini kan. Buat yang tu. Dan bukan buat main-main. Dia kena ada repetition yang betul. Ni kalau boleh dapat physical trainer tu baguslah, sebab dia akan ajar macam mana nak repetition. Contohnya lah, anda buat untuk dada kan ya, yang tolak-tolak tu kan. Okay, mula-mula pakai warm up dia 20 kali, kemudian pergi kepada tahap yang paling berat anda boleh pergi, itu 15 kali turun, kemudian turunkan berat badan, berat apa ni benda tu, mesin tu, turun kali. Repetition itu penting. Kalau tak buat repetition yang betul, kadang-kadang benda tu tak berkesan, ataupun mungkin daripada sepatut dia bakar 48 jam selepas anda senaman, dia cuma bakar mungkin 5 jam, 10 jam aja kan. Tak best lah. Anda nak bakar lemak, so buat betul-betul. Okay, right. So kalau faham tentang senaman tadi, saya dah cakap satu lagi perkara yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting untuk menentukan kejayaan apa yang anda buat ini ialah tidur harus cukup. Tidur harus cukup. Maksudnya berapa jam? 7 hingga 8 jam sehari. Wajib. Okay? Bila anda tidur cukup, sebenarnya apa yang akan berlaku, sejenis hormon juga namanya ghrelin. Okay? Hormon lapar ni dia tak keluar sangat. Okay? Dan ada sejenis hormon leptin ataupun hormon kenyang ni, dia sentiasa keluar. Maksudnya anda bangun pagi, bila tidur cukup kan, anda tak rasa lapar pun. Jangan paksa anda makan kalau tak lapar. Sebab kadang-kadang kita ni tabiat je nak makan breakfast tu, kan? Walaupun kita tak lapar, kita dah bangun, dah sihat, dah segar, minum kopi apa semua cukup lah, kan? Kopi yang tanpa gula, ingat kopi tanpa gula cukup lah. Okay? Right, so anda tak lapar tapi ada sarapan, pandang sebelah mata je lah, tak usah sentuh, kan? Tunggu waktu yang sesuai, iaitu waktu brunch, baru anda start. Okay, right. So kontrol sikit. Kalau tak payah makan, tak lapar, tak payah makan. So bagaimana nak dapat keadaan tak rasa lapar ni sebenarnya? Tidur harus cukup. Seriously saya kata, kalau saya tengok ada perbezaan kalau saya tidur 5 jam, dan saya tidur 6 jam, dan saya tidur 7 jam, dan saya tidur 8 jam. Kalau saya tidur dapat yang 7 jam tu, memang bangun tu rasa macam tak lapar, tengok makanan jeling je kan. Itu yang kita nak. So kalau badan kita tak lapar, tak usahlah makan, kan? Okay, right. So anda faham, tadi saya dah cakap, okay, dalam fasa kedua, ini minggu yang kedua. Okay, minggu kedua macam mana anda buat? Okay, 1, tahu masa makan, iaitu dalam 8 jam saja anda boleh makan sehari. Nombor 2 apa? Skip breakfast. Maksudnya makan brunch saja dan dinner. Okay? Dan paling elok ialah waktu dinner tu kita lebihkan sayur dan kita lebihkan protein. Kalau nak makan karbohidrat, pilih yang GI dia rendah, supaya dia boleh bertahan lama sikit, rasa kenyang tu. Okay? Dan nombor 3 ialah, ingat 3 jam sebelum tidur, elakkan daripada makan. Maksudnya kalau nak makan last dinner tu, dia kena ada 3 jam sebelum tidur. Okay. Dan nombor 4 ialah senaman. Saya dah ceritakan, senaman tu harus gabungkan antara senaman aerobik ataupun senaman berjalan tu dan senaman menguatkan otot. Nak angkat besi ke, nak buat calisthenics ke, nak buat jumping jack ke, lunges ke, itu terpulang. Tapi saya boleh katakan senaman yang memang cepat, cepat boleh turun berat badan ni ialah senaman macam yang high intensity interval training tu, HIIT.
Biasa dengar tak? HIIT, High Intensity Interval Training. Itu kalau siapa yang tak tahu, lepas saya cakap ni, type Google HIIT, dia akan keluar lah contoh-contoh senaman dia. Tapi selalunya senaman tu untuk orang yang betul-betul fit lah. Saya pun gitu, kalau buat dapat 10 minit pun dah mengah gila dah. Antara contoh senaman HIIT tu adalah Tabata lah, kan? Kalau tengok video Tabata tu memang mencabar tu. Tapi saya yakin anda yang muda-muda ni tak ada kekangan lah nak buat Tabata tu. InsyaAllah boleh. Okay, right. So 5 perkara kalau anda jaga tersebut, InsyaAllah paling berkesan. Dia dah mula anda nampak penurunan berat badan secara serius. Anda dah boleh nampak. Okay, right. Sekali lagi saya ingatkan, senaman paling baik ialah senaman waktu perut kosong. Maksudnya di hujung anda puasa tu. Contohnya anda buka puasa ataupun anda brunch ataupun breakfast pukul 10 pagi, senamanlah pukul 9, pukul 8. Kan? Sebab waktu tu bukan saja anda membakar lemak, tapi anda akan merangsang sejenis hormon namanya human growth hormone. Okey, untuk dirembeskan daripada kelenjar pituitary anterior dalam otak anda tu. Okey, dan hormon ini sebenarnya adalah hormon yang boleh menyebabkan anda nampak muda, awet muda lagi, dan juga boleh menguruskan badan, boleh menguatkan tenaga. Tak kira lah tenaga apa kan, faham sajalah. Okey, tapi itu adalah hormon yang akan keluar. So senaman ini penting dibuat di waktu perut kosong, kalau boleh di penghujung timing anda sebelum anda makan yang pertama. Okey, right? Faham? Okay, so sekarang pergi kepada fasa ketiga. So minggu pertama dah, itu minggu yang intro tadi lah, kan? So minggu kedua saya dah ceritakan tadi kan, tu introduction ke, itu minggu yang anda dah start buat IF. Sekarang kita pergi kepada minggu yang lebih mencabar, minggu ketiga dan minggu keempat. Okay, sebenarnya minggu ketiga dengan minggu keempat ni dia sama saja macam minggu kedua, iaitu apabila anda buat IF, tetapi dalam 2 hari seminggu, 2 kali seminggu. Okay, anda buat 30 jam hingga 36 jam puasa. Boleh ke macam ni? Jangan takut. Bila anda dah biasa buat IF ni, sebenarnya badan anda dah get used to it. Okey, ini bukan untuk anak-anak Kita bukan untuk orang yang kurus nak jadi kurus lagi. Bukan. Ini untuk orang yang berbadan lebih sikit, yang obese, yang nak kurus. Okey, maksudnya anda dalam badan anda tu dah banyak sangat zat-zat kan yang disimpan elok-elok tu, kita nak buang benda tu, kan? Okey, right. So apa yang berlaku pada minggu ketiga dan minggu keempat ialah anda gabungkan puasa 30 hingga 36 jam 2 kali seminggu. Macam mana nak lakukan? Mudah sebenarnya. So dalam fasa ini, okay, contoh anda brunch pukul 11 pagi, kan? Anda makan last pukul 6 petang. Okey lah, ada 7 jam gap tu kan. Okay, 7 jam petang. Okay, lepas anda makan last 7 petang tu, esoknya anda jangan brunch. Maksudnya terus kepada apa tadi? Terus kepada dinner. Maksudnya anda makan pukul 5 petang. Anda makan pukul 6 petang. Okey. Esoknya pukul 11 pagi tu jangan makan. Terus makan 6 petang juga. So ini dah fasa yang lebih serius, yang mana anda dah mula berpuasa 24 jam. Okey, anda dah mula berpuasa 24 jam. Dan apa yang akan berlaku dalam masa 24 jam itu? Memang sangat banyak yang akan berlaku. Sebenarnya serius saya katakan, kalau orang yang sakit-sakit ini, inilah sakit sendi ke, sakit apa ke, inilah apa yang mereka harus lakukan. Kenapa? Kerana dalam fasa ini, apabila anda dah mula mengamalkan puasa 24 jam, okay, right, maksudnya di antara itu bukan tak boleh makan, boleh. Bukan tak boleh minum, boleh. Cuma boleh minum air kosong aja, air teh ataupun air kopi tanpa gula, ingat. Okay, right? Anda dah mula masuk 24 jam puasa. Okay, maksudnya anda makan 6 petang hari ni, next day makan 6 petang juga. Right. Tapi yang saya nak ialah anda makan pukul 11, brunch tadi 11,
Tapi next day makan pukul 11 anda brunch. Habis, cukup, tamat setakat tu. Petang tu dah tak makan, tapi next day makan pukul 6 petang. That mean ada jarak 30 jam ataupun lebih kurang 30 jam lah kat situ. Kalau anda boleh buat 30 jam ni, lepas anda dah buat tu, badan anda akan rasa bertenaga. Sebab apa? Anda dah menggerakkan sejenis mekanisme yang dipanggilkan sebagai autophagia yang akan berlaku dalam badan anda. Autophagia ni sebenarnya ialah keadaan yang mana badan dah mula kitar semula. Sel-sel anda akan kitar semula apa yang ada. Dia akan buang benda-benda sampah sarap dalam sel tu, tak kira kuman ke, mitokondria yang rosak ke, bateri yang rosak ke, lemak-lemak, semua tu dia akan buang dan dia akan ganti dengan sel-sel sihat yang baru. Ini adalah fasa yang mana anda akan rejuvenate. Maksudnya anda akan jadi muda lah, kan? Jadi bertenaga dan jadi kurus. Itu yang kita nak. Right, faham tak? So, dalam minggu ketiga dan minggu keempat, anda harus buat fasting 2 kali seminggu yang lebih daripada 24 jam. Antara 24, 30 ataupun 36 jam. Itu sangat-sangat cantik. Jangan takut tak ada apa-apa yang akan berlaku pada anda. Sebab saya dah cuba, tak ada masalah pun. Kalau macam saya kata usia saya 54 tahun ini, boleh buat. Anda yang muda tu sudah tentu boleh buat yang lebih elok, lebih cantik, lebih mantap, kan? Right. Apa lagi saya cakap tadi? Dalam pasal ini sebenarnya untuk mengelakkan anda kehilangan elektrolit. Untuk mengelakkan anda kehilangan elektrolit, so apa yang anda perlu buat dalam fasa ini ialah anda boleh gunakan air rebusan tulang. Mudah je nak buat. Ambillah tulang apa-apa, tak kira tulang ayam ke, tulang lembu ke, tulang ikan ke, masukkan dalam periuk, anda tambah garam, jangan banyak sangat, jangan tambah cube cube MSG apa semua tak boleh. Tambah halia, tambah black pepper, tambahlah herba-herba apa yang nak tambah, kemudian tambahkan dengan sayur-sayur, seleri ke, daun sup ke apa ke. Rebus 2 hingga 3 jam. Air tu bila anda minum, sebenarnya anda dapat zat yang sangat-sangat hebat daripada tulang haiwan yang anda rebus tu lah. Sebab dalam tulang haiwan ni dia banyak elektrolit, dia banyak asid amino, dan saya jangkakan dia juga ada growth factor tertentu yang sangat berfaedah untuk badan, untuk membuatkan kita rasa kenyang dan rasa puas dan sihat. So ini boleh juga dimakan sepanjang puasa, tak ada masalah. Right? So sama ada minum air, kopi, teh tanpa gula ataupun air sup tulang tersebut. Right. So itulah apa yang saya nak cuba kongsikan, dan saya yakin sangat-sangat kalau anda boleh buat apa yang saya katakan tadi, fasa pertama yang seminggu tu, fasa kedua yang minggu kedua tu, dan fasa ketiga yang challenge sikit tu, yang minggu ketiga dan minggu keempat tadi, campur dengan senaman. Senaman ni kalau tak ada memang hancur, kan? Campur dengan senaman, sebenarnya yang saya dah jelaskan tadi, saya yakin sangat-sangat anda boleh sama ada turun 10 kilo ataupun mungkin lebih. Cuma tepuk dada, tanya selera je lah, kan? Boleh ke tak boleh, ikut kemahuan. Anda nak buat, memang boleh kalau nak, kan? Tapi bergantung. Cuma sikit, note. Note, apa saya cakap note tadi? Right. Note, maksudnya nota kaki. Faham? Nota kaki yang pertama ialah apabila anda brunch, maksudnya anda dah buka puasa lah. Bukan brunch ni, bukan buka puasa kan. Jangan binge eating. Jangan mata tu macam tengok makanan, nak makan semua. No. Still anda kena kawal jumlah makanan. Kawal jumlah makanan yang betul. Maksudnya segenggam karbohidrat, segenggam protein, 2 tapak tangan sayur. Jangan makan lebih. Jangan main belasah saja. Kita nak kurus, kan? Kalau nak kurus, kenalah ikut tata caranya. Nombor 2, sangat-sangat penting, mereka yang makan ubat, especially mereka yang ada diabetes ke, suntik insulin ke apa benda ke, pastikan anda dapat
konsultasi bersama doktor anda dulu. Sebab bimbang contoh orang yang ada diabetes kan. Contoh orang yang ada diabetes ni, bila dia buat benda ni, paras gula dia turun rendah sangat, nanti hypoglycemia. Bahaya juga tu. Orang yang ada darah tinggi pun, saya yakin bila buat macam ni, dia punya tekanan akan turun. Okay, so anda mungkin selepas tu kalau anda teruskan jaga gaya hidup sihat, dah tak payah makan ubat. Tapi itu harus dapat pandangan doktor masing-masing kan. Jangan buat pandai-pandai. Right. Dan ketiga, untuk mengelakkan anda rasa lapar, the best time untuk buat benda ni ialah waktu anda kerja. Sebab waktu kerja ni kita kadang-kadang tak radit nak fikir tentang makanan tau. Kita tak terfikir sangat tentang nak makan tu ke ini ke itu ke ini ke kan. Waktu kerja ialah time yang paling cantik. Sebenarnya ada banyak tips lagi apa nak buat bila perut tu kan. Tapi saya tak boleh cerita sekaligus lah. Saya akan buat video, insyaAllah saya akan publish dalam grup ini khusus untuk anda semata-mata kan. Saya akan buat, saya rasa dekat 20 video yang akan saya hasilkan, yang mengupas satu demi satu apa dia itu IF dan apa dia punya FAQ, cara dia, teori dia, semua tu saya akan buat nanti. Hari ni cuma saya intro, saya nak ajak anda buat 30 hari challenge ni. Jom kita buat sama-sama. Dan yes, last kali saya nak juga anda kalau yang suka kopi, teruskan minum kopi. Itu yang saya nak showkan, minum kopi. Sebab kopi ni adalah appetite suppressant ataupun dia membantutkan selera anda. Okay, right? So itulah apa yang saya boleh kongsikan pada ini. First ialah buat minggu yang pertama, minggu kedua dan minggu ketiga dan minggu keempat tu dia challenge sikit. Sebab dia ada puasa yang melibatkan sama 24, 30 ataupun 36 jam. Okay, right. Dan penting gabungkan dengan senaman yang saya dah jelaskan tadi. Dan insyaAllah saya akan keluarkan lagi video-video selepas ini dalam siri video Tanya Dr. Syed. Bagaimana sebenarnya anda boleh bebaskan diri anda dari obesity. Okay, right. So rasa-rasa apa yang saya sampaikan ini manfaat. Mungkin anda ada kenalan ataupun saudara ataupun sahabat anda yang juga mempunyai masalah obesity ataupun susah sangat nak bakar lemak, tak nak turun kejap, naik lagi teruk kan. Okay, tolong kongsikan link ataupun tolong kongsikan page ini bersama dengan rakan anda. Okay, right? So kita sama-sama tolong antara satu sama lain, InsyaAllah. Jangan lupa like dan share, okay, page saya ini. Tanya Dr. Syed tak kena duit pun kan. Semoga apa ilmu yang kita sampaikan ni bermanfaat untuk semua. Tetapi kalau anda memang khusus mempunyai masalah diabetes ataupun kencing manis, saya ada satu grup yang memang fokus kepada diabetes, iaitu Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Anda type saja dekat search tu, Hidup Bahagia Tanpa Diabetes, anda join. Dalam tu saya dah buat lebih kurang 70 video tentang diabetes. Anda boleh tengok dan anda boleh faham apa benda diabetes, komplikasi, macam mana nak atasi dan macam mana nak reverse diabetes. Okay, right. So alhamdulillah saya dapat sampaikan apa yang saya perlu sampaikan pada ini, iaitu jom kita sama-sama buat 30 hari IF challenge. Dan kalau anda buat betul-betul, insyaAllah saya yakin anda akan hilang 10 kilo minima. Okay, right? InsyaAllah. So semoga kita sama-sama ceria, kita sama-sama sihat dan kita sama-sama gembira. SKV, care for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.